Jadi tuan-tuan, pernah tak tuan-tuan cuba kaedah yang telah diajarkan oleh sahabat Nabi ini, Auf bin Malik al-Ashja'i ini, iaitu kita bawa madu, kita bawa air dan kita bawa zaitun, minyak zaitun, dan dicampurkan ketiga-tiga kaedah itu untuk dijadikan penyembuhan bagi kita. Pertama, kalau kita pergi merawat di mana-mana pusat rawatan ruqyah ataupun pusat rawatan Islam, mesti kita disuruh ataupun diminta untuk bawa air. Perlu kita tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebut di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Allah sebut di dalam Al-Quran, dan kami turunkan daripada langit air yang diberkati. Ini adalah satu kaedah yang telah diajarkan oleh seorang sahabat Nabi SAW, namanya Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Satu hari ni, Auf bin Malik ini dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sakit. Lalu dikatakan kepadanya, tidakkah engkau mahu berubat? Maka dia berkata, bawakan kepada aku air. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, dan kami turunkan daripada langit air yang diberkati. Yang keduanya, Auf bin Malik al-Ashja'i ini menyuruh orang bawakan dia barang yang kedua adalah asal, iaitu madu. Bawakan kepada aku madu. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebut di dalam Al-Quran, fihi shifa'ul linnas. Madu itu di dalamnya terdapat penyembuhan bagi manusia. Yang ketiganya, bawakan aku minyak zaitun. Fa inna Allah ta'ala yaqul, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, min syajaratin mubarakatin zaituna. Allah sebut di dalam Al-Quran, dia daripada sebatang pohon yang diberkati, iaitu pohon zaitun. Maka setelah dibawakan ketiga-tiga barang ini, dia mencampurkan tiga perkara tadi, air, minyak zaitun dan juga madu, dan dibuat minum. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pun disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Ketiga-tiga barang yang disebutkan oleh Auf bin Malik al-Ashja'i ini, terdapat nas Al-Quran yang menceritakan tentangnya. Sebab apa? Terdapat riwayat berkaitan dengan demam ini, kita merawat dia dengan menggunakan air. Yang pertama, kata Nabi SAW daripada Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Nabi? Al-humma min fahi jahannam fabruduha bil ma'. Kata Nabi SAW daripada Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Nabi? Demam itu adalah bahang daripada api neraka. Al-humma min fahi jahannam fabruduha bil ma', dan sejukkanlah dia dengan air. Ini salah satu kaedah rawatan yang Nabi syurkan untuk kita merawat demam dengan menggunakan air. Sebab itu selain daripada kita pergi ke medical site, kalau anak kita demam ataupun badan dia terlalu panas, usaha awal yang boleh kita buat adalah kita beri banyak minum air kepada orang yang demam. Tidak kira suami kita ke, isteri kita ke, ataupun anak-anak kita. Bagi minum air yang banyak dan dialirkan air daripada tubuh badannya. Ini sebagaimana terdapat satu riwayat daripada Fatimah binti Munzir, bahawa Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, apabila didatangkan kepadanya seorang wanita yang menderita sakit demam, dia akan mendoakan untuknya dan mengambil air lalu dicurahkan pada bahagian lepan kolor ataupun pada tengkuknya. Kemudian dia berkata, sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan kami supaya menunjukkan dengan air. Bila kita pergi jumpa perawat, walaupun demam, gangguan dan sebagainya, kita disuruh untuk bawa air untuk diruqyah, untuk dibacakan doa kepadanya. Selepas itu dia buat minum dan disapukan kepada tubuh badan mereka, ataupun dibuat mandi, dicampur dengan air biasa untuk dibuatkan mandi. Mudah-mudahan dengan keberkatan air yang didoakan ataupun yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga doa daripada hadis Nabi SAW, Allah menyembuhkan. Dan kita susuli dengan di antara doa-doa demam yang biasa kita baca, Bismillahil Kabir, A'udzu billahil azim min syarri kulli irqin na'arin wa min syarri harrin nar. Yang keduanya dalam riwayat At-Tirmidzi juga doa yang telah diajarkan, kaedah merawat demam setelah kita pergi ke sungai pada waktu pagi selepas subuh, kita berendam selama 3 hari, 5 hari ataupun 7 hari. Selepas itu kita bacakan doa, Allahumma shfi abdaka wa saddaq rasulaka sallallahu alaihi wasallam.
Itu di antara doa yang terdapat di dalam riwayat hadis At-Tirmizi. Boleh rujuk kitab Tibbun Nabawi bagaimana kaedah merawat demam dengan kita merendam badan kita di air yang mengalir seperti sungai ataupun waterfall dan sebagainya. Dan selepas itu ya kita berdoa dengan doa tersebut. Allahumma shfi abdaka wa saddaq rasulaka sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat ini terdapat ada dua kaedah bacaan yang sama dengan lafaz yang sedikit berbeza.